Bayangkan sebuah empayar yang tidak boleh bergantung pada anggaran. Ubat mesti tepat, bahan mesti stabil, hanya dengan kesilapan kecil sahaja boleh membawa maut. Apabila negara memerlukan kepastian, ilmu tidak lagi boleh bersifat rawak dan di sinilah nama Jabir bin Hayyan muncul dalam sejarah ilmuwan Islam. Jabir bin Hayyan tidak lahir sebagai tokoh legenda dan tidak dibesarkan untuk menjadi nama besar dalam sejarah. Beliau membesar dalam era awal Daulah Abbasiyah, satu zaman yang menilai ilmu berdasarkan kegunaannya, bukan sekadar perbahasan teori. Dalam persekitaran ini, ilmu mesti mampu menyelesaikan masalah sebenar sama ada dalam kehidupan masyarakat maupun keperluan pentadbiran negara. Pendidikan Jabir merangkumi ilmu agama, falsafah dan sains tabi'i, selaras dengan tradisi keilmuan Abbasiyah yang menyeluruh. Sejak awal, beliau dilatih untuk memahami sebab dan akibat, menilai sesuatu secara rasional dan tidak menerima sesuatu tanpa bukti. Daripada persekitaran inilah terbentuk cara berfikir Jabir yang tersusun, berhati-hati dan tidak bersandar kepada andaian semata-mata. Zaman Jabir bin Hayyan ialah zaman Daulah Abbasiyah berkembang dengan sangat pantas. Wilayah empayar semakin meluas, merangkumi bandar-bandar besar yang padat dengan penduduk daripada pelbagai bangsa dan latar budaya. Perkembangan ini membawa kemakmuran, tetapi dalam masa yang sama mencipta tekanan besar kepada pentadbiran negara. Apabila bandar menjadi semakin sesak, masalah kesihatan mula muncul. Penyakit mudah merebak, bekalan makanan perlu disimpan lebih lama, dan keperluan asas rakyat meningkat dengan mendadak. Tentera pula memerlukan rawatan yang konsisten, bekalan yang stabil, dan peralatan yang boleh digunakan berulang kali tanpa risiko kegagalan. Dalam keadaan ini, pentadbiran Abbasiyah tidak boleh lagi bergantung kepada ilmu tradisi yang berbeza-beza hasilnya. Satu kesilapan kecil dalam penyediaan ubat, bahan, atau bekalan boleh memberi kesan besar kepada ribuan nyawa. Empayar yang terlalu besar ini memerlukan satu perkara utama, kepastian. Dan kepastian hanya boleh dicapai melalui ilmu yang tersusun, boleh diuji, dan boleh diulang. Dalam empayar Abbasiyah yang semakin membesar, kerajaan tidak boleh bertoleransi dengan kesilapan kecil. Ubat yang diberikan kepada rakyat dan tentera mesti menghasilkan kesan yang sama setiap kali digunakan. Bahan yang diproses tidak boleh beracun atau tidak stabil. Logam yang digunakan untuk peralatan dan pembinaan negara mesti tahan dan boleh dipercayai. Masalahnya, kaedah tradisional sering bergantung kepada pengalaman individu. Jika dua tabib menggunakan ramuan yang sama tetapi menyediakan dengan cara berbeza, hasilnya juga berbeza. Dalam keadaan tertentu, perbezaan ini bukan sekadar kegagalan rawatan, tetapi boleh membawa kepada kehilangan nyawa. Di sinilah ilmu bahan menjadi sangat kritikal. Negara memerlukan kaedah yang boleh diuji, diulang dan diajar kepada orang lain tanpa bergantung kepada individu tertentu. Ilmu tidak lagi boleh menjadi pilihan peribadi atau amalan turun-temurun. Ia perlu berubah menjadi satu sistem yang melindungi nyawa dan memastikan kelangsungan empayar. Jabir bin Hayyan tidak terlibat dengan kajian bahan kerana minat peribadi atau keinginan untuk bereksperimen. Penglibatan beliau datang daripada satu perkara yang jauh lebih berat iaitu tanggungjawab. Apabila negara memerlukan hasil yang konsisten dan selamat, Jabir tidak mempunyai pilihan selain memahami bahan secara mendalam. Beliau mula mengkaji bagaimana bahan bertindak balas apabila dipanaskan, bagaimana perubahan suhu mengubah sifat sesuatu unsur, dan bagaimana cecair boleh dipisahkan melalui proses penyulingan. Setiap langkah dilakukan dengan berhati-hati kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan yang besar. Dalam dunia sebenar, kegagalan bukan sekadar eksperimen yang tidak berjaya, tetapi risiko kepada nyawa manusia. Setiap eksperimen direkodkan secara terperinci. Bukan hanya kejayaan, tetapi juga kegagalan. Jabir memerhati apa yang berlaku apabila sesuatu proses tersasar daripada jangkaan dan meneliti puncanya dengan teliti. Daripada pemerhatian inilah, kaedah diperbaiki dan risiko dikurangkan. Bagi Jabir, ilmu tidak boleh dibiarkan berbahaya. Jika sesuatu proses tidak boleh diulang dengan selamat, ia tidak layak digunakan. Inilah titik perubahan apabila kajian bahan berhenti menjadi cubaan rawak dan mula dibentuk sebagai satu disiplin yang terkawal, berfakta dan bertanggungjawab.
Makmal Jabir bin Hayyan bukan ruang terpencil yang bergantung kepada usaha individu. Ia berfungsi sebagai sebahagian daripada ekosistem Empayar Abbasiyah yang tersusun dan berterusan. Di sinilah alat seperti alembik, serta proses penyulingan, penapisan dan penghabluran digunakan berulang kali mengikut kaedah yang sama, bukan secara rawak. Semua ini dilakukan untuk keperluan sebenar negara. Melalui operasi yang konsisten ini, kimia tidak lagi sekadar eksperimen peribadi, tetapi mula berfungsi sebagai industri awal yang dikawal dan boleh diwarisi. Tulisan Jabir bin Hayyan bukan karya sastera. Ia disusun sebagai manual kerja. Setiap proses diterangkan, setiap bahan dihuraikan, dan setiap risiko dicatat dengan teliti. Sebab itu karya-karyanya dihimpunkan dalam satu koleksi yang dikenali sebagai Korpus Jabir, bukan untuk dipuja, tetapi untuk digunakan dan diwarisi. Apa yang ditinggalkan oleh Jabir bin Hayyan bukan sekadar himpunan tulisan yang dikenali sebagai Korpus Jabir. Lebih besar daripada itu ialah satu cara berfikir yang mengubah dunia. Beliau membuktikan bahawa ilmu tidak boleh bergantung pada kepercayaan, firasat atau individu terpilih, tetapi mesti diuji, direkod dan diulang dengan selamat. Melalui kaedah inilah, kimia dipisahkan daripada sihir dan diangkat menjadi disiplin yang boleh diwarisi oleh sesiapa sahaja. Barat mewarisi bukunya, tetapi dunia mewarisi sistemnya. Inilah peninggalan sebenar Jabir bin Hayyan, seorang sarjana yang tidak mengejar kemasyhuran, tetapi membina asas supaya manusia tidak lagi menyerahkan nasib kepada andaian.